Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nama kami Mustafirin Fatullah bin Basri, berasal daripada Bauk, berumur sekarang 35 tahun Alhamdulillah. Dan saya salah seorang rakan hidayah Kuching Semarahan. Di sampingnya juga kami salah seorang tenaga pengajar untuk kelas bimbingan saudara Bauk, saudara baru di Bauk. Kelas bimbingan saudara baru bermula pada mulanya kami rasa nak menziarahi umat Islam lah yang ada di sekitar kampung di Bauk tu lah. Jadi bila kami nak ziarah ya, kami teringat yang ada Ramadan lah, ada sebuah kampung tu ada beberapa orang Islam ada di dalam kampungnya. Jadi kami pergilah sebuah kampung tu, namanya Kampung Sebulung. Bila kami masuk di kampungnya dan kami jumpa orang kampungnya lah dan bertanya, ada si orang Islam di situ. Jadi bilanya madah ada dan dia tunjuk, orang kampung siap beri kerjasama untuk tunjuk yang mana satu rumah orang Islam, dan kebetulan orang yang tunjuk ya anaknya pun saudara baru juga. Jadi dia pun tunjuk salah satu rumah itu, dan kami pun pergi berjumpa dengan salah satu penghuni rumah lah yang ditunjuknya. Dan bila bercakap dengan dengan penghuni rumah ya, bertanya kabarnya tentang apa nya pun sejauh ini pun pelajaran lah dalam mendalami Islam, apa keperluannya, sama ada nasihat kasih kah, pertanyaan pasal benda ya nak. Jadi bila masa bertanya nya beri feedback dengan kami, yang dah lamanya masuk Islam, tapi nya si pernah belajar berbelas tahun tapi nya si pernah belajar. Bila kami dengar macam yang rasa tersentuh hati tu lah, sebab padahal ramai lagi orang yang memerlukan bimbingan, ramai lagi orang yang memerlukan panduan lah, saudara-saudara baru kita tu. Jadi bila kami dengar macam ya, kami empat benda tu dalam mesyuarat bersama pengurus HCF Dipun, HCF Sarawak, dan bersama staf-staf yang lain lah, untuk berbincang mengenai kelas saudara baru tu, kelas bimbingan saudara baru. Jadi alhamdulillah bila dah bincang dipersetujui, dan terus kami mencari lagi, dan kawasan utama yang kami cari di kampung-kampung terpencil. Sebab kami tahu kampung-kampung yang sedia ada, yang ada saudara baru yang banyak, sudah tentulah nyata dah ada bimbingan di sana. Tapi yang untuk kampung-kampung yang terpencil, yang ada beberapa keluarga Islam, ialah yang kami tekankan. Maksudnya di sana lah perlu diagak. Sebab banyak terpencil, berada dalam satu komuniti yang sedikit lah. Jadi adanya pun jauh daripada bandar juga lah. Jadi bila macam ni alhamdulillah lah, kelas dipolah juga lah dalam beberapa buah kampung lah, insyaAllah. Okey, untuk kampung terdapat 4 buah kampung dah ini tu. 4 buah alhamdulillah lah. Yang bermula dengan 3 buah kampung serentak bulan Januari, seingat kami lah, awal Januari 2022. Alhamdulillah Allah izinkan lah untuk polah kelas bimbingan saudara baru tu di kampung Sebulung, Kopit dan Sogoh, kampung Sogoh Baru. Alhamdulillah lepas dah beberapa bulan kelas tu makin hari makin mendapat sambutan
dan kini telah dipolah di kampung masjid lah. Kelas saya ada dipolah di kampung masjid lah. Alhamdulillah. Jadi dalam kelas bimbingan tu terdapat naya lah, antara satunya untuk mengaji, untuk belajar mengaji dan untuk memberi ilmu kefahaman Islam dengan adanya lah berkenaan fardu ain lah, sebab ya amat penting juga lah dalam kehidupan danya seharian. Jadi alhamdulillah kini tu pun kami nangga sidaknya pun si macam dulu lah, mula tak belajar tak nangga masih kekok apa ini tu dah ada dah dari dulu si nak sembahyang ni tu dah jaga solat, daripada si tahu huruf ya dah pandai dah, kini tu dah tahu huruf. Jadi benda lah memberi kesan pada kami dah, yang memberi satu dah sini ada alhamdulillah lah. Ya lah. Pandangan kami dengan kelas bimbingan Hidayah Center amat baik sebenarnya. Sebab sebelum tu ramai saudara baru kita sebenarnya tercari-cari. Ramai. Dannya saya tahu sini ala tuju sidaknya. Sini dannya nak belajar. Ada pun kelasnya limit. Ada pun kelasnya berbayar. Tapi alhamdulillah Hidayah Center beri satu ruang, satu jalan untuk buka kelas bimbingan saudara baru tu. Dan alhamdulillah lah ramailah saudara baru tu dah belajar. Setakat yang kami tahu ada yang 4 bulan dah pandai baca Al-Quran. Alhamdulillah. Cepat bagi kami. Alhamdulillah lah nangga adanya 4 bulan dah pandai baca Al-Quran. Dari segi ilmu pengetahuan Islam pun alhamdulillah banyak dah makin berkembang. Jadi pandangan kami aman lah, bagus dan perlu diteruskan. Allahu Akbar. Di landing sini contohlah nasi contoh. Harapan kami si lain kami nak nangga kelas yang makin berkembang, sebab masih banyak lagi perlu dieksplor. Masih banyak kampung lagi perlu dieksplor. Dan masa tu pun kami menerima feedback yang agak positif. Baik daripada segi Facebook, kita guna Facebook untuk iklankan kelas bimbingan kita. Dan kami menerima banyak call, banyak message yang dia ingin nak belajar, bertanya. Jadi kami harap kelas kelak satu masa dapat dikembangkan lagi. Memang masa tu masih beberapa buah kampung, tapi harapan kami setiap kampung kelak yang ada saudara baru yang dapat 5 keluarga ataupun 10 keluarga saudara baru yang adanya boleh juga belajar. Yang mana yang siapa nak belajar pergi ke kelas Sebulung, ke Kopit, ke Sogoh, ke kampung masjid, kami harap ada kelak diusahakan di tempat sidaknya. Dan harapan kami juga supaya rakan hidayah, rakan-rakan hidayah, sahabat-sahabat dalam rakan hidayah untuk membantulah dari segi mengajar, untuk menjadi tenaga pengajar, untuk memberi khidmat bakti kita pada kelas bimbingan saudara baru, insyaAllah.